K Garden Restoran K Garden bukan dimiliki oleh Rezal dan Mariam sepenuhnya. Restoran ini dimiliki oleh syarikat K Garden Sendirian Berhad. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 2022 dengan nama K Inspirasi Sendirian Berhad. Kemudian syarikat ini bertukar nama kepada K Garden Sendirian Berhad pada tahun 2023, beroperasi di Putrajaya. Syarikat ini memiliki 2 orang direktur dan seorang sekretari. Semuanya adalah berbangsa Kina. Syarikat ini mempunyai 4 shareholder dengan nilai kapital sebanyak RM500,000 Malaysia. Mereka adalah terdiri daripada 3 orang berbangsa Kina dan merangkap sebagai Board of Director syarikat dengan nilai share sebanyak RM475,000 Malaysia. Satu lagi adalah sebuah syarikat yang bernama Durian Kimchi Sendirian Berhad dengan nilai share sebanyak RM25,000 Malaysia. Apabila perniagaan yang dilakukan oleh syarikat Durian Kimchi Sendirian Berhad, perniagaan mereka adalah berasaskan video program production, tekstil, clothing dan butik. Pemilik kepada syarikat Durian Kimchi adalah Encik Nik Muhammad Rizal bin Nik Ibrahim. Jadi mereka hanya menjadi shareholder dalam bahagian marketing dan advertising, tidak terlibat dalam operasi penyediaan makanan restoran. Semakan untuk pengesahan halal, K Garden masih tidak mempunyai sebarang rekod dalam permohonan sijil halal di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi pilihan di tangan anda untuk membuat keputusan. Menikmati hidangan di sini, tanya hati, tanya iman ketimbang